peha lelaki ni aurat, tiba-tiba ambil pandangan yang pelik. Tiba-tiba ada pula gambar orang solat pakai seluar pendek pada muka. Dia ikut kau lah tu. Pertama, gambar tu saya pun tak kenal, dia pun tak pernah belajar dengan saya pun. Tapi kalau tuan-tuan pergi dekat surau-surau di ibu kota, antaranya KLCC, tuan-tuan akan tengok ada Arab-Arab ni yang memang pakai seluar pendek. Bila kita ketengahkan pendapat tu, kita nak bagi orang kita jangan keliru. Kalau ada orang solat pakai seluar pendek, paling tidak kita tahu, oh ni dia ambil pandangan minoriti ni. Keliru ke tak keliru? Patutnya tak keliru lah, tambah ilmu, apa tak keliru? Kalau keliru, pergi belajar lagi. Ni pelik ni, kita terkejut kerana ilmu baru, lepas tu kita kata keliru lah, keliru. Apa yang kelirunya? Kalau keliru, minta orang terang elok-elok. Ni kita yang keliru, kita pergi marah orang lah. Anak kita belajar tak faham, kita pergi marah cikgu, cikgu jangan mengajar lepas ni, anak saya tak faham. Keliru anak saya. Ke kita pergi tuition dengan anak kita? Dalam bab tu kita sanggup keluar duit tuition dengan anak kita supaya anak kita faham. Kita tak marah cikgu, cikgu ni mengajar macam mana, anak saya tak faham, lepas ni jangan mengajar, dah berhenti kerja. Tak pernah pula kita cakap macam tu kat cikgu kita. Satu. Yang keduanya, ya betul, ada beberapa pandangan yang memang 4 mazhab bersepakat. Tapi adakah kita ni betul-betul ambil pandangan mazhab 4 dalam semua benda? Tuan-tuan, dalam bab muzik je, tuan-tuan dah kantoi dah. Dalam bab muzik tu, tuan buka muzik tu, rasa tak berdosa? Tak rasa berdosa. Bila tanya, boleh ke dengar muzik ni? Boleh. Selagi mana tak ada unsur maksiat, bukan lagu apa, Despacito, apa? Betul ke sebutan? Saya tak dengar lagu tu. Tapi ramai orang tulis, saya mempelik tak? Despacito tu lah. Kan? Selagi liriknya bukan lucah macam tu, selagi liriknya bukan syirik, boleh dengar. Nasyid boleh dengar. Sedangkan nasyid hari ni bukan pakai gendang. Ada yang pakai gitar, pakai keyboard. Halal ke tu hukum 4 mazhab? Tak halal. Kita dah keluar daripada mazhab 4 lah masalah tu. Kita ambil mazhab zahiri dengan muzik. Relax je kan. Tapi kita relax je, pasal apa? Sebab kita buat. Orang lain tak boleh, untuk aku je. Jadi tak kena lah. Saya suka untuk quote daripada seorang ilmuwan, namanya Abdullah Al-Harari. Dia ni ada anak murid seorang. Anak murid dia ada seorang kat sini, kat Malaysia ni. Duk lawan Wahabi saja. Sampai duk kata kat saya, sampai duk kata kat orang yang kata ada iktiraf mazhab yang kata peha lelaki bukan aurat ni, sampai dia panggil Al-Pehahi ya. Sebab suka sangat dengan peha, jadi Al-Pehahi. Rupanya guru dia pun dalam kitab Sarihul Bayan, kalau tak silap, Abdullah Al-Harari menyebut, kalau kita jumpa satu orang yang pegang pendapat minoriti ni, kita tak boleh ingkari dia, melainkan kalau kita tahu dia pegang dengan mazhab 4 lah masalahnya. Kalau kita tahu dia pegang minoriti, kita jangan ingkari dia, maksudnya jangan marah, sebab ini benda khilaf muktabar. Sama macam kita dengan muzik, orang yang pegang 4 mazhab tak boleh nak hentam kita, sebab benda ni khilaf. Kita tengah dengar muzik, tiba-tiba datang orang, woi, kau ni ahli neraka lah. Apa perasaan kita? Macam tu lah kan? Itu yang kedua lah. Yang ketiganya, orang suka kata kat saya, kenapa you ni suka ambil pandangan minoriti? Ambil lah pandangan majoriti, kan senang. Macam best kan? Ambil lah pandangan majoriti. Tuan-tuan, yang tuan-tuan solat baca bismillah kuat-kuat tu majoriti ke minoriti? Bila solat maghrib baca bismillah kuat, majoriti ke minoriti? Minoriti. Majoriti bismillah slow. Saya bukan nak bagi tuan-tuan pening, tapi nak suruh tuan-tuan kita ada ruang untuk kita berbeza, menambahkan ilmu. Tahu mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni, apa kelirunya? Paling tidak bila pergi Mekah tengok ada orang solat pakai seluar pendek, yang ni mungkin dia ambil mazhab sebahagian mazhab Malik, satu riwayat mazhab Ahmad, mungkin dia belajar dengan guru yang bermazhab Al-Imam Al-Bukhari, mungkin. So kita pun sangka baik dengan orang,